Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Isa. Okey guys, hari ni saya ada sebiji kereta Toyota Wish. Okey, Toyota Wish ni saya gantikan dia punya minyak gearbox auto. Tapi kalau korang nak tahu, dia tak ada tempat untuk korang cek stick. Macam kereta Wira ke, kereta Alza ke, ada tak ada untuk cek batang tu. Okey, so saya akan tunjukkan macam mana kita cek level minyak auto untuk Toyota Wish. So sebelum kita teruskan, kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Okay, jom. Untuk video kali ni saya ada sebiji kereta Toyota Wish. Okey. Yang mana saya gantikan minyak auto dia. Tapi untuk korang untuk korang. Bukan saya nak bagi tahu macam mana cara tukar minyak auto. Cumanya saya nak tunjuk macam mana kita nak cek minyak auto dia ni cukup ataupun tak. Okey. Dekat sini ataupun dekat belakang tak ada tempat korang nak cek ada stick ke tak ada. Ini punya gearbox tak ada stick. Okay, so macam mana korang nak cek dia punya minyak auto cukup ataupun tidak? Senang je guys, senang je. Okay, so jom kita pergi bawah. Dekat bahagian bawah ni, okay, dia ada satu ni lah skru untuk kita buang minyak auto ni kan. Ada macam ni. Okay, so ni, ini saya dah buka. Saya dah buka. Ini standard lah. Mana-mana kereta pun dia akan buka ni lah. Okay. Buka. Minyak akan keluar. Dekat takung ni, dia tak ada skru lain tau. Tak ada skru yang untuk kita buang minyak. Ini je. So, kat sini dia ada tulis check. Okay. Jadi, bila korang buka skru ni, dia keluar. Tapi sebenarnya dia keluar sikit je. Dia tak keluar banyak guys. Dia keluar sikit je, tak keluar banyak pun. Okay, dia keluar sikit je. Sebenarnya kalau korang tengok dekat belah dalam ni, dalam lubang ni dia ada lagi satu skru Allen key juga. Saiz yang sama untuk skru ni. Ni pun Allen key. So guna spanner yang sama, korang jolok dalam ni. Okay, saya dah jumpa. Alright. Ini saya belum buka lagi ni. Standby takung. Sebab bila korang buka Allen key yang kat dalam ni, dia akan keluar minyak yang begitu banyak. Okay. Sabar ya. Saya belum buka lagi ni. Agak ketat sikit ya. Tapi dia menyusul keluar. Sabar sikit. Ayuh. Dia dah mula keluar tu. Dah nak keluar dah tu. Sebab kita belum keluarkan lagi ni. Kita memang buka untuk tunjuk kat korang. Kat dalam ni ada lagi skru. Come on. Okay guys. Dah lembut, dah senang nak keluar. Itu dia. Ni guys. Berminyak guys. Wah, berminyak teruk ni. Okay guys. So, dekat dalam dia ada benda alani lah. Okay. Kalau korang nak tahu, inilah dia punya sukat untuk minyak auto. Dia duduk dekat dalam. Okay. Dekat dalam. Nampak ni. Allen key. Dia duduk dekat dalam. So, nanti bila korang isi minyak, korang bayangkan Okay, ni baris oisam. Ni baris oisam.
Korang masukkan daripada bawah, sak masuk. Dah serata dah. Okey, dengan oil sam, takung tu lah. So minyak akan masuk, dia akan masuk naik daripada atas ni. Ni minyak masuk. Sini minyak masuk. Okey, minyak masuk. Minyak tu akan penuh. Naik sampai atas sekali. Kau nampak atas sekali ni, kita boleh nampak tembus sampai ke bawah kan? Sebab apa? Bila minyak ni naik sampai atas, dia akan keluar daripada atas ni. Dia akan keluar gini. Okey, nampak? Dia keluar. Bila keluar, maksudnya minyak korang dah cukup penuh. Inilah level untuk korang cek minyak auto dia. Bila korang buka ni, barulah nampak. Barulah minyak autonya keluar sepenuhnya. Kalau keluarkan skru yang ini je, korang buka yang ini je, minyak tak akan keluar lah. Keluar sikit aja. Okay. So bila korang dah buka skru ini, keluarkan dia punya straw dia ni. Ini sebagai level dia. Nanti dia tegak gini lah kan. Tegak. Jadi minyak penuh daripada bawah naik sampai atas, sampai dia masuk dalam lubang ni. Maksudnya dia akan keluar ikut bawah sini. Minyak tu dah penuh dekat dalam gearbox tu. Okey. Senang je nak tahu dia. Sebab untuk Toyota Wish ni, dia tak ada stick. Tak macam kereta Alza, tak macam kereta Viva ke Wira, yang lain-lain kereta lah kan. Dia ada stick. Stick ada level minyak tu, kita boleh tahu. Tapi yang ini senang. Ini make sure bila korang dah buang semua minyak auto, korang pasang ini. Jangan tutup. Jangan tutup Jangan tutup ni. Ni jangan tutup. Korang pasang. Bila dah pasang, pastikan ketat. Lepas tu korang boleh isi minyak. Isi minyak, dia takkan keluar melimpah. Sebab dia akan penuh naik atas dulu. Bila korang dah isi tu sampai dia melimpah keluar, baru korang tutup. Baru pakai skru yang ini. Pakai skru ni, baru korang boleh kunci belah bawah tu. Senang je. Barulah korang tahu macam mana nak cek level minyak ni kan. Kalau tak, korang tak tahu. Sebab yang ini kira special sikit lah. Okay. Jadinya bila dah melimpah keluar, maksudnya level tu dah cukup, dah penuh. Ini saya tak buka lagi ni sebab tu melimpah banyak minyak ni. Memang saya saja nak tunjuk kat korang. Minyak dekat dalam tu penuh lagi. Sebab saya tak buka lagi yang ini. Okay. So lagi satu, bila korang nak buat cek ni, bila korang dah pasang, korang nak isi minyak, nak tahu level dia cukup tak cukup, penuh tak, betul tak, make sure bila korang stand tayar depan, kiri kanan, make sure belah belakang pun stand juga. Kasih dia betul rata. Ataupun kalau yang dah ada jack, terus kasih tayar terus kasih kereta tu rata, itu dah cun lah. Sebab kita tak nak kereta di dalam keadaan yang condong depan ke belakang ke, tak nak. Kita nak betul-betul dia rata. Bila rata, baru korang boleh sukat ikut dia punya straw ni. Cukup. Okey. InsyaAllah untuk ganti minyak auto ni 4 liter cukup. 4 liter cukup. Special kan. Ini memang special. Jarang-jarang korang jumpa. Yang mana tak pernah buat lagi Toyota Wish, ni ilmu untuk korang lah. Sebelum korang buka, takut sebab korang tak tahu. Bila korang buka skru tu, keluar sikit je, lepas tu korang bagi tu dekat customer, minyak auto tak ada lah ni. Ni mesti gearbox problem ni. Masak sebenarnya dia ada straw ni. Jadi nanti kalau korang tak buka straw ni, minyak dekat dalam banyak lagi, korang pasang balik skru ni, korang top up lagi 4 liter. Jawabnya memang parah memang tak tahulah nak cakap jadi apa dekat dalam gearbox tu, minyak ada tu kan, memang penuh Okay. So harap-harap korang faham lah macam mana nak cek level minyak auto untuk Toyota Wish ni. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang kita cek level gearbox Toyota Wish. Okay guys. So bila korang dah tahu, jadi mudahlah kerja korang nak buat. Korang boleh ganti sendiri minyak gearbox auto bila korang dah tahu cara dia. Ini sebagai ilmu untuk korang. Jadi tak adalah korang tertanya-tanya apa gunanya stick macam straw tu kan. Dari pencerahan saya ni, so saya harap korang sangat-sangat jelas lah
Okey. Jadi korang punya persoalan tu terjawab. Macam mana nak check, apa gunanya straw tu, semua saya dah clearkan dekat video ni. Okay. So kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. So saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.